Daripada bangun pagi sampai tidur malam. Bahasa dia kemaruk nak tunjuk kat orang. Tahu tak mudarat yang menanti? Ni yang kita nak cakap. Ada orang tuan-puan hasad. Nabi SAW sebut likulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat tu dia seolah-olah diiringi dengan boleh didengkikan oleh orang. Yang namanya nikmat tu dia seolah-olah terbuka untuk didengkikan. Ada mata yang akan dengki melihat. Ustazah rasa tuan-puan tak tahulah ni pandangan Ustazah. Boleh jadi salah. Tapi Ustazah rasa orang yang paling tak dengki, tak ada hasad tengok nikmat kita ni mak ayah je. Betul tak? Ustazah rasa lah. Mak ayah jarang tuan-puan nak dengki ke anak. Betul tak? Ada tapi tak ramai. Yang ramai yang pun nak dengki dengan anak. Anak berjaya, tinggi mana melangit. Allah syukur. Mak tak dapat apa, mak duduk kampung. Mak macam tu lah hidup dia. Makan lauk, pucuk ubi, masak lemak, cili api. Anak kaya raya tuan-puan. Tapi tak sakit hati seorang ibu melihat anaknya berjaya. Orang lain belum tentu.